اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina. Bukakanlah ya Allah apa jua ikatan yang terdapat pada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang boleh mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah, rezeki yang luas melimpah ruah lagi halal bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Penawar Hati, di mana kita akan membicarakan tentang apakah perkara yang boleh menjadi penyebab bersihnya hati dan jiwa. Kita dah pernah baca sebelum ini bagaimana setiap manusia, anggota badan manusia yang paling penting adalah 4, yang menunjukkan kepada hakikat manusia. Maka ada 4 yang merupakan anggota penting manusia. Yang pertama adalah akalnya, yang kedua adalah hati, yang ketiga adalah roh, dan yang keempat adalah nafsu. Maka ini adalah hakikat manusia. Ini adalah anggota manusia yang sebenar. Akal, hati, roh dan juga jasad. Dan yang kita nak bicarakan adalah berkenaan tentang hati. Bagaimana kita nak bertemu dengan Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara. Kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih hati kita, terpelihara hati kita, dan dijaga hati kita daripada segala maksiat dan dosa. Jom sebelum kita teruskan apa kata, kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa sawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan Dapo, Popo, Haifa Najwa, ahlan Nura, Zilda, Sulaiman, begitu juga Always Happy, Mat Jo, serta sahabat-sahabat yang lain, Kak Zah Shop, Haifa Najwa, di ruangan FB, Ummi Zayhadi, Tumirah Damiri, dan juga Marwani Ahmad, Fatimah Az-Zahra, Noradila, Kamiza Muhammad Amil, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Apa khabar semua? Adakah suara saya jelas? Saya berada di luar, dan kalaulah ada bunyi bising sedikit, saya berada di area sungai, area Gombak, di apa nama tempat ni, Masya Allah. Maka kalaulah bising sedikit, saya minta maaf. Namun so far adakah suara saya jelas?
kalaulah jelas mohon maklumkan. Adakah jelas suara? Ada yang kata tak berapa jelas. Kejap, saya cuba dekatkan sedikit. Sebab berada di luar. Saya berada di luar hari ini. Dan mic satu, saya lupa nak bawa satu mic. Ada satu mic je hari ini. Okey, adakah begini jelas sedikit? Kalaulah Tumirah Damiri kata daripada paguh jelas. Daripada paguh jelas. Masya Allah. Daripada paguh jelas. Suara alam sahaja yang kedengaran. Masya Allah. Di TikTok memang tak jelas. Kalau Facebook jelas. TikTok memang tak jelas. Kejap. Adakah di TikTok tak jelas? Nur Al-Mawa, Wani Syazwani. Di Facebook tak ada masalah. Muhammad Cik, Nur Al-Mawa, Haifa Najwa. Mereka yang berada di TikTok berikan maklum balas. Kak Marwani daripada Singapura jelas. Hujan lebat, kata Saadia Hassan dekat kampung dia. Okey, yang berada di TikTok bagaimana? Bolehkah berikan maklum balas ataupun memang tak dengar apa? Dekat TikTok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ahmad Firdaus, Hulu Langat jelas. Batu Kif jelas. Azlina. Kita tunggu sekejap yang berada di TikTok untuk berikan maklum balas insya-Allah. Okey. Masih jelas. Mungkin taklah jelas macam ada mic kan. Zainab Ayub, Johor pun jelas, Terengganu jelas. Minta maaf. Yang ada di TikTok ada masalah sedikit suara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kak langsung. Okey. Pada hari ini kita nak bicarakan tentang apa? Kita dah baca semalam, kita dah kongsikan semalam bahawa kenapa kita nak jaga hati ada banyak sebab. Ada banyak sebab kenapa kita nak jaga hati. Kerana itulah tempat Allah melihat kita, menilai kita. Itulah tempat tersimpannya segala sifat-sifat. Iman, tempatnya mana? Hati. Tawakal, tempatnya mana? Hati. Maka itu juga kita telah kongsikan semalam. Okey. Kita telah tiba pada tajuk muka surat 136. Muka surat 136 menjelaskan bahawa antara sebab yang kelima, kenapa kita nak jaga hati? Kenapa kita nak jaga hati yang kelima? Kerana ianya adalah tempat untuk mendapat ilham daripada Allah ataupun mendapat was-was daripada syaitan. Ilham ataupun was-was. Kalaulah hati kita bersih, maka itulah tempat ilhamnya para malaikat. Malaikat akan meletakkan ilham pada hati kita. Itu yang ada orang sentiasa mendapat ilham yang baik-baik. Sentiasa mendapat bisikan yang baik-baik kalau hati dia bersih. Maka hati kalaulah bersih, menjadi tempat ilhamnya para malaikat. Tetapi, kalaulah hati itu kotor, busuk, tak elok, maka ianya akan menjadi tempat was-wasnya syaitan. Menjadi tempat was-wasnya syaitan. Itu yang kita nak sambung daripada muka surat 136. Muka surat. Sambil tu mohon jasa baik sahabat-sahabat bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Jom. Muka surat 136. Saya minta maaf saya dekat sedikit. Sebab yang berada di TikTok suara saya tak berapa jelas. Saya tak ada mic. Nanti insya-Allah doakan dapat beli mic khas untuk handphone yang berada di TikTok. Okey. Maka kata penulis buku, akal akan mengajak kepada melakukan kebaikan. Akal ni, kalaulah kita jaga hati dan akal, dia akan ajak kita buat baik. Dia akan ajak kita melakukan ketaatan. Okey. Sedangkan nafsu, kerjanya mengajak kepada kejahatan. Oleh itu, janganlah lalai menjaga hati. Jangan pernah lalai. Kadang-kala kita nampak macam tak ada apa-apa. Syaitan dan nafsu sedang mengajak kepada maksiat dan dosa. Sedang mengajak kepada maksiat dan dosa. Contoh, kan kadang-kala petang-petang ni tak buat apa. Kita pun duduk bersembang, bercerita,
bercakap. Maka pada mulanya nafsu ajak kita bercakap tentang orang. Orang tu macam ni, orang ni baik. Lama kelamaan membawa kepada mengumpat. Lama kelamaan membawa kepada menghina. Lama kelamaan membawa kepada maksiat dan dosa tanpa kita sedar. Sebab itu, hati akan sentiasa mengajak kepada maksiat dan dosa. Akan sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jangan lalai untuk berhati-hati dengan ajakan nafsu. Jangan lalai. Jangan lalai. Sebab itu dalam banyak tempat dalam Al-Quran, Allah sebut perkataan Al-Ghafilin. Jangan lalai. Ghaflah, lalai. Lalai membawa manusia kepada maksiat. Lalai membawa manusia kepada terjebak dalam dosa. Semuanya bermula daripada hati yang lalai. Sebab itu hati tak lalai bagaimana? Zikir. Kena sentiasa zikir. Kena sentiasa ingat Allah. Baca Al-Quran. Berdoa. Itu semua adalah amalan untuk menjadikan hati tidak lalai. Ahlan-ahlan Rashid Ghazali, Haifa Najwa, Lisa, Nur Aisyah, Kamiza Muhammad Amil, Fatimah Az-Zahra dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kata penulis, tambahan lagi, kesalahan yang dilakukan oleh hati lebih besar mudaratnya. Kita kalaulah tangan kita tersilap buat salah, kata para ulama, mudaratnya tidaklah sedahsyat, seteruk, sehebat bila hati buat salah. Masya Allah. Hati kalau dah hanyut, kan kita biasa dengar, jangan jadikan hati hanyut, jangan jadikan hati lalai. Kerana kalaulah hati dah lalai, kalaulah hati dah hanyut, mudarat dia lebih besar daripada anggota zahir. Mudaratnya lagi besar daripada anggota zahir. Mazita Musa, terima kasih banyak-banyak untuk doa. Haifa Najwa, Makabah, Siti Z Idris dan juga sahabat-sahabat yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu kata penulis buku, kesalahan yang dilakukan oleh hati lebih besar mudarat berbanding daripada kesalahan yang dilakukan oleh anggota zahir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey. Okey, tak apa. Test. Okey. Tak apa. Okey. Betul Haifa. Betul Siti Z Idris. Maka kena sangat jaga hati. Kadang-kadang ada orang kata tak apalah, nanti kalau tergelincir hati boleh bertaubat. Tak semudah itu. Tak semudah tu. Kan kita kalaulah nak lihat kata-kata orang yang kata tak apa, nanti lepas buat dosa kita bertaubat, baca kisah abang-abang Nabi Yusuf. Baca kisah abang-abang Nabi Yusuf. Dalam surah Yusuf. Kan mereka berkata, tak apa, kita campak di Yusuf. Kita bunuh Yusuf. Kita buat je macam-macam kepada Yusuf. Dan lepas tu kita akan menjadi orang yang soleh. وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Kata nanti kita taubatlah. Tak semudah itu. Tak semudah tu. Dan mereka hanya taubat kemudian. Bila mereka jumpa Nabi Yusuf sewaktu dah besar, dah dewasa, dah menjadi menteri. Maka tak semudah tu. Sebab itu kata penulis buku, dan ini kita ingat, mudarat disebabkan hati, dosa hati, kesalahan hati adalah lebih besar mudarat dia berbanding daripada anggota zahir. Lagi dahsyat, lagi teruk. Sebab itu berhati-hati dengan hati. Jangan bagi hati ni tergelincir. Jangan bagi hati ni selesa dengan dosa. Jangan bagi hati ni merasa tenang dengan maksiat. Jangan. Sebab mudarat dia lagi dahsyat berbanding daripada anggota zahir. Kita, kalaulah kita bawa kenderaan, tersalah jalan, boleh patah balik. Boleh patah balik. Kita kalaulah anggota badan kita tersilap melakukan sesuatu, boleh perbetulkan balik. Tetapi hati bila tergelincir, Masya Allah. Hati bila tergelincir, hati bila melakukan dosa dan maksiat, payah. Payah untuk ia kembali. Maka sebab itu kena sangat-sangat menjaga hati. Kata penulis buku rahimahullah, paling tidak, kalaulah hati ni kita biarkan dengan dosa, dengan maksiat, hati boleh menjadi keras
dan susah untuk menerima pengajaran, lalu kesudahannya adalah kufur. Kesudahannya kufur. Maka hati ni kalaulah kita kata tak apalah, nanti boleh bersihkan hati kemudian. Tak apalah, nanti boleh perbaiki hati kemudian. Lama kelamaan kata para ulama akan hati menjadi keras. Itu yang ada dalam surah Al-Baqarah. Wa inna minal thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Hati menjadi keras. Bila dah menjadi keras, lama-lama hati menjadi kufur. Kufur bermaksud ingkar. Kufur bermaksud tak bersyukur. Kufur bermaksud akan berpaling daripada ketaatan. Dan itu sangat bahaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah dalil hati ni kalau ada penyakit boleh menjadi kufur? Jom kita lihat ketika Allah menceritakan tentang iblis. Iblis sebelum jadi iblis, nama dia lain, Azazil. Iblis. Dia dilaknat menjadi iblis. Iblis ni, sebelum menjadi iblis, dia adalah makhluk yang banyak ibadah. Banyak ibadah. Walaupun dia bukan daripada kalangan para malaikat, tetapi sebahagian para ulama mengatakan dia dilantik menjadi ketua para malaikat. Ini dahsyat iblis. Ibadahnya, kedudukan dia, martabat dia, dahsyat iblis. Akan tetapi apabila dia ada penyakit hati, iaitu sombong, dia enggan mentaati perintah Allah. Wastakbar, dan dia ada sifat sombong. Maka apakah yang menjadi penyebab kepada hati dia? Wa kana minal kafirin. Maka jadilah dia seorang yang kufur. Dan itu yang kita tak nak. Hati kalaulah kita rasa tak apalah, nanti bersihkan, biar aja abaikan. Walau kita tahu hati kita masalah. Kita tahu hati kita ada kotoran dan kita pilih untuk biar. Lama-lama akan menjadi keras seperti batu. Bila dibiarkan lagi, lama-lama boleh jadi kufur. Itu yang al-a'yadzubillah, ada orang dia murtad tak rasa apa-apa. Al-a'yadzubillah, murtad tak rasa apa-apa. Keluar daripada Islam tak rasa apa-apa. Walhal dia daripada keluarga yang baik. Kadangkala dia pun orang yang solat, tapi hati dah tak rasa apa-apa. Dan itu yang kita takut. Bila hati telah menjadi sampai ke tahap kufur, sampai ke tahap hilang cahaya iman daripada hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muka surat 137. Muka surat 137. Ahlan Zanita, terima kasih banyak-banyak. AV untuk gift. Minta maaf saya cakap ni dekat sangat sebab yang berada di TikTok tak berapa jelas. InsyaAllah esok saya akan cuba untuk mendapatkan mic untuk handphone lagi satu. Sebab mic lagi satu tu dah rosak. Maka kena dapatkan mic yang baru. Itu yang hari ni yang berada di TikTok tak berapa jelas. Yang berada di TikTok tak berapa jelas. Terima kasih. Selamat berbuka, bersahur dan menjalani ibadah puasa. Okey. Maka bila Allah cerita tentang iblis, Allah kata iblis ni sombong, penyakit hati. Lalu membawa kepada dia menjadi kufur. Menjadi kufur, menjadi kafir dan menjadi tidak bersyukur. Muka surat 137. Maka sombong yang ada pada iblis adalah yang menyebabkan dia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam dan akhirnya kufur kepada Allah. Sombong. Manusia ni, maka salah satu penyakit hati sombong. Maka manusia ini bila dia sombong, dia tak nak taat kepada Allah. Dia tak peduli dah. Tak peduli. Macam iblis tu. Bila dia sombong, dia tak peduli dah perintah Allah. Tak peduli. Maka manusia ini bila ada sombong, yang kemudian membawa kepada hati yang keras, yang kemudian membawa kepada kufur, maka sombong ini apakah kesan dia? Menjadikan manusia tak nak taat perintah Allah. Kan macam kadang-kala ada orang, kita ajak dia, jomlah puasa, takkan tak nak puasa. Lantaklah, biarlah. Sombong. Itu sombong. Jomlah jaga solat. Tak naklah buat apa, nak solat. Sombong. Sombong natijah dia macam iblis. Menjadikan manusia itu tak nak patuh dan taat kepada Allah. Dan itu sifat iblis. Sebab itu firman Allah,
Iblis ini enggan taat perintah Allah. Enggan, tak nak. Kenapa dia tak nak? Wastakbar. Kerana dia ada sifat penyakit hati sombong. Lalu apa kesan dia? Wa kana minal kafirin. Menjadi kufur. Bila kita baca ayat itu dan kita kaji, Aba, kenapa dia enggan? Maka Allah dah bagi jawapan, dia enggan kerana dia ada sifat sombong. Maka hari ini mana-mana manusia yang enggan mentaati perintah Allah, sebab utamanya sombong. Sebab utama dia. Walaupun dia kata, mana ada sombong, saya tak sombong. Sebab utamanya adalah sombong. Dan itu yang kita tak nak. Kita berhenti di sini insya-Allah. Sebab kesian yang dekat TikTok, dia nak dengar pun tak berapa jelas. Kita akan sambung esok insya-Allah. Malam ni mungkin tak ada sirah Nabi. Sebab saya pun berada di luar. Saya tunjukkan saya berada di mana. Berada di sungai, Masya Allah. Cantik tempat dia. Belakang ni adalah sungai. Belakang ni adalah sungai. Baru tadi mandi. InsyaAllah kita sambung esok dalam Hayati Quran insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.